Punya duk jaga 30 hari semayang jemaah tak tinggal, malam tu mayang maghrib 8.30 tau. Jadi balik pada persoalan, balik pada perbincangan kita ni, malam tu ada tanda dah patut. Tanda 4 tadi yang kita dapat pengampunan dosa hasil daripada tarbiyah, hasil daripada pengampunan. Malam tu patut kita berubah dah. Patut ni kita dah tinggal berapa hari lagi dah, kita dah melalui 26 hari dah. Betul tak? 26 hari dah kita ditarbiyah. Patutlah ni patut jadi ke mana? Semayang jadi lebih excited, semayang jadi lebih tenang. Seronoknya nak beribadah, khusyuknya, pasal dosa dah terampun dah, patut dah 26 hari dah. Tapi tengok kita lagu mana, makin lemah. Masuk malam raya. Kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, kitab Daur Ragi Hati, bila sebut perhiasan, kita akan bersusah payah untuk mendapatkannya dan kita akan bersusah payah untuk menjaganya. Dua benda tu. Pertamanya al-mal, main malam tu tuan-tuan sibuklah dengan rumah, dengan kereta, dengan kapet, dengan tirai, dengan kuih raya, dengan apa. Mana dana ibadat malam tu? Malam tu malam graduation tau. Anak pinak pula pekat-pekat balik. Anak cucu wawi atas meja celah katil. Wawi seronok oi. Punya duk jaga 30 hari semayang jemaah tak tinggal, malam tu mayang maghrib 8.30 tau. Fail, gagal malam tu. Batu siapa boleh bangun malam tu, kata Nabi SAW. Maka Allah tidak akan mematikan hatinya pada hari Allah mematikan hati seluruh makhluk.